Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang saya muliakan saudara Ridwan, pengurusi Masjid Muhammad Al-Fatih, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dihormati Tuan Imam, dan seluruh ahli jadukuasa Masjid Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah, segala puji-puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan inayahnya kita dapat juga bersama pada malam ini bagi meneruskan kewajipan yang diperatukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kerana keperluan menuntut ilmu ni, orang kata apa, tak begitu diendah kan. Sebab tu bilangan dia tak banyak. Kita tak mau ukur di segi sudut selebriti ataupun kuantiti, tapi kita nak cakap pasal kualiti. Jadi persoalan ni memanglah berlarut, tak sesudah, kerana Islam ni yang kita anuti ni dia bersifat ilmu. Tapi ilmu tu innama al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu didapati dengan belajar. Tak mungkin kita belajar tak dapat ilmu. Bukanlah saya nak mengarut ni, tapi itu sebagai bagi satu motivasi ataupun saya nak bagi satu pesanan supaya kita selalu ingat bahawasanya dituntut pada kita lah. Sebab tu bagi tolak. Mana tolak ni dituntut. Macam yang sebutlah pada wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Mana wa ansitu, mana sin tu dia bagi diam, tu dia bagi tolak, tuntut. Dia tuntut suruh kita diam. Begitu jugalah. Sebab tu dia panggil pelajar, dia panggil tolak. Dia panggil macam apa? Apa dia? Pakistan panggil apa? Taliban. Taliban tu saya penuntut. Jadi mana kita berada di bawah muka surat 651, maknanya bicara bil-mu'min. Perbicaraan kitab mencela takabur dan bangga diri ini dah lama ni. Dia tak habis lagi tu. Sebab apa? Sebab takabur ni satu sifat yang memang dicela-cela oleh syarak sangat. Dan sifat ni lah yang dimiliki oleh Iblis alaihi natullah dulu. Jadi kita mohon doa Allah Ta'ala supaya kita dijauhilah sifat-sifat takbur. Kita ambil atas sikit ya. Qala an-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fi darin amin. Jadi Tuan Syekh menapakkan kitab ini mengatakan ketika itu hatinya mana orang yang dimatikan tu di hari akhirat kelak tu
akan serta menjadi kecut dari ucapan malaikat yang sungguh menggerunkan itu. Sebelum sempat ia membuka buku amalannya, belum sempat dia buka buku amalannya dan melihat sendiri rekod amalannya. Direkod dah, yang tercatat satu persatu dalamnya. Sebaik-baik ia melihat saja, ia terus berkata. Jadi mana setiap aktiviti kita yang kita terlibat di dunia ini, baru-baru ni kita kan disudahi dengan khutbah raya kan. Tak tahulah kalau sini panggil baca majlis tak? Kan dia mula-mula tegur suami kan, lepas tu isteri kan. Jadi peranan kita, amanah kita tu, isteri dia amanah pada kita, dan kita pula dimanah pada isteri. Bagaimana nak menunaikan hak suami, bagaimana nak menunaikan hak isteri, apatah lagi anak. Jadi pasal apa begitu teliti, begitu halus makna rekod kita ni disimpan, ditulis oleh malaikat. Sebab tu kita belajar, walaupun kita tak banyak dapat, supaya kita selalu ni merasa tutur kata kita ni diawasi oleh malaikat. Kalau kita baca surah Qaf ni, saya ada rekod ayat ke bawah tu, ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kan kita kata malaikat raqib dan atid. Tidak ada satu perkataan yang diucapkan kecuali ada di sisinya malaikat pengawas yang mencatat. Tidak ada satu ucapan pun. Kalau kita nak bilang ucapan kita ni yang hak berapu, yang cakap tu tak ada nampak zikrullah, tak ingat Allah Ta'ala, lepas tu anyam ketupat, lepas tu mengondiam orang, mencela orang, melaga orang, semua direkod. Semua direkod. Jadi sini dia kata sini, bila orang yang dapat kitab tu dibentangkan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Tapi ayat ni dia ambil tang ya wailatana saja. Jadi mana sebelum ayat ni, ayat yang saya baca tadi, bila kitab amalan kita diletak, dibentang pada kita ni, maka berkatalah golongan mujrimin ni, golongan yang bersalah, yang berdosa ni, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Artinya, dia kata, maknanya dia maki diri sendiri. Macam iblis alaihi laknatullah, bila anak Adam ni menikah, dia maki diri dia. Lepas sebahagian agama yang nak dia nak usik berzina, buat maksiat dengan betina, tak ada dah. Dia tak boleh goda dah. Dia maki diri dia. Hak ni pula golongan yang bersalah, yang di atas muka bumi ini dia banyak buat benda-benda yang salah, benda-benda yang dilarang dia buat juga, yang dilarang oleh Ta'ala dan Rasulnya. Bila dia dapat catatan amalan dia, jadi dia kata, celaka kami, naudzubillah min dzalik. Dia kata, catatan apa ni? Jenis kitab apa, jenis buku apa ni? Tidak ada sesuatu yang kecil atau yang besar, melainkan semuanya diperhitungkan. Kita kalau kita betul-betul renung, tak tahulah kan, kalau saya boleh kutu jugalah, kita tak napi kan, kita keadaan lemah. Kita payah nak kawan nikmat yang Allah beri pada kita ni, terutama sekali pada lubang mulut. Ada 2 lubang yang menjadi punca manusia masuk neraka, na'udzubillah. Pertamanya lubang mulut atas, lagi tu lubang bawah.
Pancut kata sama ada wanita ataupun lelaki. Dua-dua sama. Ada jenis nikmat yang beri itu kan menjadikan kalau tak tahu jaga, tak diamanahkan jadi malapetaka di akhirat pula. Wa'iyyazubillah min zalik. Sebab apa? Sebab apa dia catit semua? Naklah kita diperingatkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dibahas dalam ilmu tauhid ni. Kalau kita dengar pun kita terkejut. Dia kata Allah ni tak boleh disebut layak disembah. Bahasan tauhid tinggi lah. Dia kata kita tak boleh sebut Allah ni layak disembah. Tetapi Allah ni wajib disembah. Pasal apa? Persoalan layak disembah dengan wajib disembah ni satu benda yang berbeza. Contoh macam ni lah. Pasal apa hamba baik? Pasal apa hamba baik sangat dia? Awak aku tak baik dengan dia sangat. Dia selalu bagi duit ke aku. Apa saja aku minta tolong apa semua dia tak ada, dia kecewa aku semua dia bagi. Tentulah kita bagi terima kasih kepada dia banyak. Kita hormat dia banyak. Sebab tu yang dia kata wajib disembah ni, mana sebelum ada apa dia cipta ni, dia kata kun fayakun jadi ya. Langit ikut perintah dia. Kalau langit kalau lepas jadi baru berterima kasih kepada dia, tak boleh. Pasal Allah ni bersifat qadim, bersifat sedia ada. Dia ada ni tak tahu bila. Nak sebut akhirat lagi tak boleh dah. Starting Allah ni ada bila tak tahu. Mana sifat qidam. Jadi dia wajib disembah. Belum wujud langit, belum wujud tu ada apa semua, belum ada apa semua, dia wajib disembah. Sebab tu dia perlu kun fayakun. Sebab tu dengan pentauhid kan. Yang tauhid dia kata apa? Dia kata kita tak layak menyebut Allah sebagai sang pencipta. Dia sebut Allah ni kan memang penjadi. Dia menjadi kun fayakun. Bicara ni lah. Tapi ada orang tak kisah dalam benda tu kan. Jadi maknanya maksud kita Allah menjadikan segala-galanya. Nikmat dia ni kan tak boleh hitung. Maknanya kita hidup ni, tidur ke, makan minum ke, berak kencing ke, menikah ke, bersetubuh pasal semua nikmat dia. Jadi bagaimana kita sebagai manusia ni disebut wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mencipta manusia dengan serba lemah. Tentulah dia tak dapat kawan. Nikmat dia yang aku bagi, tentu ketaatan dia ni kadang-kadang mundur, kadang-kadang okey, kadang-kadang serut, kadang-kadang bergudum turun. Kerapnya aku tu lah, bergudum turun. Oleh kerana itulah Syekh bilang selalu banyak Allah ni kasih kat kita, sayang kita, Allah sedia dah urusan hidup kita tu. Mana agama tu maksudnya Allah Ta'ala meletakkan hidup kita di set, siap dah. Itu yang saya kata kita ni adalah ready made. Dah siap dah. Nak makan minum macam mana, ada aturan dia. Nak menikah pun ada aturan dia. Harta peninggalan mak pak kita ada peraid, ada bahagi dia. Perempuan 1/8, laki penuh. Dah siap dah. Jadi maknanya komplit. Yang tak komplit ni orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Pok-pok yang tak beriman kepada Allah ni memang sesat lah tu. Nanti bukan agama tu, nanti penyesat. Pasal Abu Hanifah kata apa? Wad-dinu ismun waqi'un 'alal iman. Dan agama itu satu nama yang meliputi iman. Maknanya kita punya hidup tu
Ataupun orang macam dia whole life, maknanya seluruh hidup kita tu kan meliputi iman. Kita percaya tu aturan hidup kita tu, berak kencing segala-galanya semua diatur siap nak bagi kita ni nikmat kita guna tu kan bertepatan dengan hak yang tak ada. Tu macam mana dia tak kata celaka kami, catatan apa ni, apa kitab jenis apa ni. Tidak ada sesuatu yang kecil atau yang besar, semua dihitung, ditulis. Hak dia punya, hak tak ada punya. Bagi mulut kata, hak ni mulut capui ni, prak pun kata orang bertengkak baga. Mana kita ni, orang katakan complete set, dah ada siap dah. Kita tak boleh mereka sendiri. Semua di atas landasan hidayat. Tidak kita tak sebut kan sehari 17 kali. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami memohon, 17 kali sebut. Maknanya kita lemah. Siapa yang sebut? Ulama pun sebut. Bukan dekat kita saja. Raja ke siapa, semua sebut. Nabi semayang pun Muhammad SAW baca Fatihah, dia pun sebut. Tapi tak, dia tak macam kita kan, dia maksud. Tapi menunjukkan tu, bergantung kita, tawakal kita kepada Ta'ala tinggi, menunjukkan kita lemah. Pasal apa? Pasal nak kira macam mana hampir jadi takbur, hang jadi action, hang jadi berak buih, congak orang. Sedangkan hang pun, cuba kita fikir dia, hang nak tunjuk hang megah, hang tinggi, hang macam ni, hang pun berak, busuk berjaku orang, bukan wangi. Ni ya, kadang-kadang aku tak mengantuk, hang mengantuk. Kadang-kadang aku tak sakit perut, hang sakit perut. Manusia. Tapi apa yang beza kita ni? Allah Ta'ala. Yang beza kita apa? Taqwa. Nantu ya darjat tu kan memang. Tapi dia tak sebut dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh orang beriman. Siapa yang mendapat sifat taqwa tu tinggi. Darjat dia tinggi. Tidak tak jadi bulan Ramadan setiap tahun kita puasa tu semata-mata objektif matlamat kita nak mendapat sifat takwa. Sifat takwa tu apa? Meninggal hak benda-benda semua yang Allah larang dan melaksanakan apa yang Allah perintah semua sekali. Mesti ada mungkin tutur kata yang mendatangkan dosa, lepas tu masa yang tak Allah bagi sihat, kita buang masa, kita tak memanfaatkan masa tu untuk mendapat redha Ta'ala. Cuba kita bayangkan, kita cakap inna solati wa nusuki, dua kan, mana semayang tu satu ibadah khususiah. Puasa pun dia tidak ada hari-hari lain. Siapa yang buat puasa sunat sudah lain, maknanya dia setahun sekali wajib. Okey, semayang hari-hari 5 waktu. Lepas tu ibadah haji, zakat, mengucap tak lagi kan, itu dipanggil ibadah khususiah. Tapi wanusuki ni ibadat am, terlalu banyak. Mana peratus ibadat am ni banyak lagi pada ibadat khususiah. Pasal apa? Kita berdiri atas nikmat dia semua. Sebab tu Allah cipta kita semata-mata menjadi hamba yang menyembah dia dalam semua hal. Melihat alam ni, ini kebesaran Allah Ta'ala. Mendengar ayat Quran, ni teguran daripada Ta'ala. Semua tu ibadah. Melihat buah manggis, Allah ni hebat sungguh. Kulit bagian hitam belegam, tapi dalam putih salah isi dah. Kita mengagung pencipta dia, itu pun ibadah. Tinggal lagi kita ingat tak ingat. Pasal kita nak letak whole life kita, maknanya keseluruhan hidup kita ni 24 jam ni kan kita beribadah. Maknanya ibadah am tu banyak sangat, hampir 70%. 30% yang ibadah khususiah. Lebihnya ibadah am wa nusuki. Kemudian ada dekat sini surah Al-Kahfi 9 ayat 9.
Inilah kesudahan nasib manusia sebagaimana ditunjuk oleh firman Allah Ta'ala yang lalu itu. Thumma idza syaa ansyarah. Ni ayat ni semua boleh refer dalam surah Abasa. Maknanya Imam Ghazali ambil menceritakan tentang kita dibangkit di hari akhirat di Mahkamah Rabbul Jalil ni. Dia ambil surah Abasa mentafsir kitab tafsir dia ni. Kemudian thumma idza syaa ansyarah, mana kemudian apabila dia kehendaki dia bangkitkannya, kita dia bangkitkan semula. Bila dia waktu dia tak tahu. Firaun pun dah mati lama dah, tak bangkit lagi, duduk terkandam dalam kubur. Dia kena azab, kena azab. Mana kita punya hidup kita ni dah terbukti dah. Kalau kita ingat moyang kita ni, moyang saya nama Nui. Nui ini maknanya bongsu memang pada Siam. Mati berapa lama dah? Tak kiamat lagi. Saya pun dah masuk 70 lebih dah. Tentu dia umur dia beratus tahun dah. Tak kiamat lagi. Kalau kita pergi sana, kita ada satu hidup yang menjadikan bahagia ataupun di sebaliknya. Kita punya transit. Yang kata tu 5 alam kita hidup tu. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Alam barzah ni sampai final. Masuk pergi Mahkamah Rabbul Jalil itu final. Sama ada hang nak lulus tak lulus. Sama ada hang ni betul-betul nak gagal atau gagal. Sebab tu apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina turja'un. Apakah manusia Allah mencipta daripada secara main saja? Allah kata wa annakum ilaina turja'un, dan sesungguhnya kita semua ni akan kembali pada dia. Tapi dia tak sebut tarja'un, dia sebut turja'un. Masuk turja'un dia panggil apa? Dia panggil majhul, mana kita tak tahu. Mana kita kembali itu sama ada keadaan bahagia atau sebaliknya. Kita kena berdoa dah. Sebab tu orang kata teli, mana hidup kita ni kan kita kena bagi sama dengan kita nak hidup dalam kubur atau nak hidup di akhirat, kena sama. Maknanya dunia Allah bagi pada kita guna nikmat dia semata-mata yang dia redha saja. Tak redha tak boleh. Mana kita ni orang Islam beruntung. Tak tahulah kalau segi value, segi nilai, kalau orang tak tahu nilai ni, betul lah, tak ada info. Kita info ni info, maklumat. Kita ada. Kita kaya dengan maklumat. Hak dunia pun kita kaya, akhirat pun kaya. Apakah orang yang sifat seperti ini pantas jadi takbur? Nampak tak? Dia kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami semua, akan dikau kami pertolongan semua lapisan masyarakat baca. Kaya raya ke, pangkat derajat ke, raja ke, temenggung ke, tengku ke, Perdana Menteri ke apa, semua baca. Gerakan Islam ke, semua baca. Maknanya kita ni lemah. Bila kita rasa kita baca ayat tu kita lemah mempertolongan dia, pasal apa kita nak takbur? Nak tunjuk bangga diri. Nak tunjuk hebat. Lah ni orang mengajar agama pun mengajar bertengkar. Masalah khilafiyah. Perselisihan pendapat. Ada juga masalah qata'i pun yang tak terima apa dah. Saya tak boleh buka medan ni pada jemaah semua. Saya ada style saya lah. Tegur pertama. Contoh saya kata, okey, perbahasan berlaku. Saya tak mau komen lah. Sebenarnya starting ni ayat kursi ni di mana kita baca? Sebab saya rendang sikit lah. Walaupun terkeluar tajuk. Tak pasal berlaku kata kan? Sifat. Kalau kita tahu ni, takkan kita nak tengkang jadi kita mengondem orang. Hang ni betul-betul teruk dia. Hang tak tahu apa pun. Semayang tuntut balik, katalah kalau keluar mengaji lah. Dia
Mengaji tempat lain. Sama-sama ada ilmu. Ni susah. Han mengajar orang bercerita pula. Saya tak mau campur. Cerita ni starting ayat kursi ni, kita baca dengan wa'ilah hukum kan. Wa'ilah hukum ni kalau tak salah kan saya kan, dia surah Al-Baqarah 16364. Ayat tu. Tapi beda. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum 255. Mana lompat 92 ayat bintang tu. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, tapi saya tak tahu lah kan. Saya lah. Bersalahan dengan apa yang saya faham, kitab fiqh mana Nabi start dengan Allahu la ilaha. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh dalam ayat starting Allahu la ilaha. Jadi perbahasan. Dan dalam perbahasan ni yang betul pun kita tak nafi. Tapi Iblis akan masuk. Dan pintu ketaatan dan pintu kebetulan dia akan masukkan, dia dibaca jadi takbur. Pirah. Oh dia. Aku ada dalil, aku ada nas. Saya tak mau lah macam tu. Betul tak? Nah ni kita bagi taunya fa innama 'alaikal balagh. Aku menyampaikan saja. Han apa kata tu pulang pada hang. Aku tak mau komen. Pasal apa? Dah terbukti dah bagi pihak saya lah. Dah terbukti dah starting wa ilahukum ilahu wahid itu maknanya 16364 kot. Cuba refer surah Al-Baqarah betul lah. Allahu la ilaha illa huwal hayy ni 255. Kira-kira ada 90 ayat. Macam ni lah kawan. Kita baca Watin. Sampai-sampai tak mengamin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun wa yurmamnun. Memang tu suratin. Tapi kita biarkan duk apa? Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu surah Al-Asr. Mana? Mesti mama tu tak? Subhanallah. Dia apa yang habis campur apa suratin dengan surah As? Mama tu tak? Dan kita sendiri bila ada pendedahan ni, kita timbanglah. Saya tak mau komen. Saya tak mau kempen. Kita timbanglah. Tapi maksud saya kata ni, bila dia tahu dia sahih, dia rasa dia ada hujah kuat, tapi jadi takbur. Boleh kuat? Tentu lah. Dia kata pirah, tak tahu apa. Gaji apa? Mana bila condemn tu, ada sikap takbur. Apatah lagi bilang lain. Sebab tu dia kata, apakah orang yang sifat seperti itu pantas jadi takbur? Macam kita semua. Kita tak perlu sebab takbur. Memang tak layak. Macam apa? Takbur tu, al-mutakabbir tu, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang layak pada Allah Ta'ala saja. Tak boleh, Mana mungkin kita nak ambil sifat Tuhan? Kita nak berdaki puja ketuhanan, kita nak ambil darjat ketuhanan. Haram hukum dia berdosa. Sebab tu Iblis kena halau. Dia hukum kafir boleh. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jangan kita ambil cerita ni biasalah. Allah kita uji kita, dia akan uji kita. Kemudian dia kata sini, sombong atau membesar diri, bahkan bagaimana ia boleh bergembira. Ibarat kata, hang boleh gembira kan? Jika ia teringatkan semua ini, ingat ni, ya wailatana mal hilaka semua dari ku ni, apatah lagi kalau kalian bersuat mahu bersikap congkak, adik buat takbur, manusia dapat menyaksikan tahap permulaan dan tahap pertengahan. Maknanya hidup kita ni kan kita berlaku perubahan. Itu kita sendiri lah. Kalau ramai umur 5-16 ni, kita boleh recall lah. Dulu masa aku starting darjah 1 macam mana, aku je perak sikit pergi sekolah, aku takut. Ada jenis itu kan. Belum kata dulu dia pergi sekolah perak takut, tapi lah ni pandai kami. Ada juga waktu dia. Ada. Yang tak mau duduk asrama dah, tapi kalah budak-budak duduk asrama tu. Jadi dia